Ni kambing biri-biri. Ini biri-biri, bukan mutton. Sebab tu dia nampak tu goyang. Nampak? Oh, biri-biri. Macam ni bang banyak. Macam ni punya banyak, geng. Nasi Arab Syarif Korban ke ni? Nasi Arab Syarif Korban Madinah. InsyaAllah sama insyaAllah InsyaAllah sama Baru pukul 4 je. 4. 1000 dia bang. Tak ada 1000 je, murah je. Ni 80-90 je. Sos Sahara, sup tulang kambing, Puyuh. Kubis. Salad. Salad. Dalam ketumbar sikit. Dalam ketumbar sikit. RM98 insya-Allah. Halal. RM98. RM98. Ayam campur kambing. Oh. Seekor ayam dan sekilo kambing. Nasi tambah ke halal? Nasi tambah halal. Nasi ni kita letak sikit, tak cukup tambah. So kita akan bagi ayam sekor. Setengah kilo ada, sekilo pun ada. Oh, anggaran lah. So customer boleh request nak setengah kilo, nak sekilo. InsyaAllah. Ini makan darah naik bang. Di barang biri-biri takkan boleh naik darahnya. Mutton boleh naik darah. Biri-biri bukan mutton Ini biri-biri. Macam biasa. Salad. Yang ni saya rasa ni 300 dia ni. Mana-mana tak ada. 110, 120 je. Tak sampai 300. Sos Sahara. Sos Sahara. Sup tulang kambing. Bang, kalau sup dengan sos tak tambah RM1 bang? Free ya? Ni cuma kita bagi pasir kecil. Kalau besar, pasir air tu kita bagi free juga. 129 saja. Ayam sekor, kambing setengah kilo. Ayam sekor. Kita bagi salad. Sahara. Sos Sahara. Sup tulang kambing. Lepas tu dengan lemon lah, biasalah. Ni RM60 dia bang? Harga macam ni, set macam ni RM45 saja. RM45 je? RM45 saja. Bang, macam mana jumpa kedai bang ni? Okey, kalau nak pergi kedai saya, daripada sana jalan daripada Sungai Udang. Kalau daripada sana, daripada MITC, Aikro. Alright. So U-turn, depan Lotus, patah balik, lalu nampak kedai ni. Tema Dubat. Ya, Tema Dubat. Selalu kita meniaga sarapan. Bulan puasa kita jual nasi Arab Madinah. Syarif Korban. Habis bang, buka pukul ni? Buka pukul 3 petang sampai buka puasa. Baik. Untuk booking meja, untuk bungkus, Grab dan untuk PS. Kalau PS datang, boleh jumpa direct saya. Baik, ada PS juga Ada PS juga. Okay, bang, terima kasih. Saya sampaikan Assalamualaikum. Talam Madinah. Baik bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.